Sebenarnya kita kena faham, apa yang kita ada hari ni semuanya sebab Tuhan izinkan. Ada orang pernah cakap macam mana tau? Kau kalau nak jadi senang, kau kena berusaha macam aku ni. Pernah dengar tak ayat tu? Kalau kau nak jadi kaya, nak senang, kau ada strategi. Kau kena ingat, kena ikhtiar, kena pandai. Oh, kena pandai bawa diri. Cik, ada ayat macam tu. Ada macam tu. Sebenarnya kita kena faham, apa yang kita ada hari ni semuanya sebab Tuhan izinkan. Jangan cakap orang yang susah tu tak kerja keras. Jangan cakap. Mak ayah kita dulu tak kerja keras ke? Kerja keras. Tapi Allah belum izinkan dia senang masa tu. Tapi bila anak-anak semua dah lepas semua, alhamdulillah, mak ayah pun jadi senang. Kita lupa, kita sampaikan tergamak cakap kejayaan kita berpunca daripada hasil usaha kita sendiri. Sedangkan kita terlupa, apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Tuhan. Tuhan izinkan.